Apa yang lebih menakutkan anda? Kehampaan ruang angkasa yang tak bertepi dan dingin, atau jurang lautan yang gelap dan tidak berdasar? Kebanyakan orang pasti akan memilih angkasa lepas tanpa berfikir panjang. Lubang hitam, galaksi yang belum diterokai, potensi pertemuan dengan makhluk asing. Tetapi, bagaimana jika saya katakan kepada anda bahawa ketakutan primitif yang sebenar tidak tersembunyi di atas kepala kita, tetapi betul-betul di bawah kaki kita di dalam air? Hari ini, kita akan buktikannya. Kami telah mengumpulkan 20 fakta yang benar-benar menyeramkan tentang kedalaman lautan. Fakta yang akan membuatkan ruang angkasa terasa seperti pelabuhan yang tenang dan damai. Bersedialah. Selepas video ini, anda mungkin akan mula melihat tab mandi anda sendiri dengan rasa curiga. Apa yang lebih menakutkan? Apa yang kita lihat melalui teleskop, atau apa yang tersembunyi di sini di planet kita sendiri? Mari kita bongkar. Permulaan, mari kita fahami skalanya. Lautan meliputi lebih daripada 70% permukaan bumi. Namun, lebih daripada 80% kedalamannya kekal tidak diterokai, tidak dipetakan dan belum pernah dilihat oleh mata manusia. Fikirkan tentang ini. Kita telah menghantar robot ke Marikh, mengambil gambar galaksi berjuta-juta tahun cahaya jauhnya, tetapi sebahagian besar planet kita sendiri kekal sebagai misteri mutlak kepada kita. Kawasan yang belum ditemui ini dikenali sebagai zon abisal atau haddal. Ia adalah dunia yang sentiasa malam, dengan tekanan yang menghancurkan dan suhu yang hampir beku. Di dalam dunia yang bermusuhan inilah yang baru kita mula kaji menggunakan kapal selam dalam. Rahsia yang benar-benar menakutkan. Angkasa itu kosong, tetapi lautan dipenuhi hidupan. Tidaklah sentiasa mesra. Baik, kita mulakan dengan sesuatu yang secara harfiahnya menghimpit kita. Ya, kita bercakap tentang tekanan. Di permukaan, kita hampir tidak merasai kehadirannya. Tetapi, bagi setiap meter kita menyelam, tekanan itu meningkat dengan daya yang amat dahsyat. Di dasar jurang Mariana, titik terdalam di lautan, tekanan mencapai lebih 1100 atmosfera. Bayangkan, ini seumpama 50 pesawat gergasi Boeing 737 diletakkan di atas kawasan sekecil kuku jari anda. Ataupun, bayangkan seorang manusia cuba menampung berat 100 ekor gajah serentak. Di sana, apa-apa objek yang mengandungi udara akan serta-merta remuk dan menjadi leper. Tubuh manusia pula akan musnah, berubah menjadi jisim tidak berbentuk. Malah kapal selam ketenteraan yang dibina daripada keluli paling kuat akan dihancurkan seperti tin kosong lama sebelum ia mampu mencapai kedalaman tersebut. Namun, apa yang paling menakutkan ialah hakikat bahawa kehidupan subur dan wujud di dalam keadaan ekstrem ini. Makhluk yang mendiami kawasan ini sangat asing secara evolusi dengan kita. Tubuh mereka sebahagian besarnya terdiri daripada air dan tidak mempunyai rongga udara. Ini membolehkan mereka menahan bebanan tekanan yang tidak terjangkau akal itu. Mereka hidup dalam dunia di mana hukum fizik yang biasa kita ketahui seolah-olah diterbalikkan. Sekarang, bayangkan anda berjaya mengatasi tekanan yang dahsyat itu. Perkara seterusnya yang menanti anda ialah kegelapan yang mutlak yang menyelubungi segalanya. Cahaya matahari tidak mampu menembusi lautan lebih dalam daripada 1000 meter. Selalunya, kegelapan abadi sudah bermula seawal 200 meter. Zon ini dinamakan sebagai zon tengah malam, midnight zone.
Di sini tiada siang, tiada malam, tiada perubahan musim. Hanya ada kekosongan yang tak berkesudahan, dingin dan hitam pekat seperti dakwat. Sekurang-kurangnya di angkasa lepas, ada bintang, galaksi jauh dan nebula yang menjadi sumber cahaya. Tetapi di dasar lautan, satu-satunya sumber cahaya adalah kehidupan itu sendiri. Fenomena ini dikenali sebagai bioluminescence. Jutaan hidupan telah berevolusi untuk mengeluarkan cahaya demi memburu, mempertahankan diri atau menarik pasangan. Pemandangan ini terapung di dalam kekosongan yang hitam sepenuhnya, dan di sekeliling anda siluet makhluk-makhluk yang tidak dapat dibayangkan muncul dan hilang, berkelip-kelip seperti cahaya hantu. Sama sekali tidak seperti melihat langit berbintang. Ia lebih menyerupai sebuah filem seram di mana setiap cahaya kecil itu mungkin merupakan rahang pemangsa yang memerangkap anda dalam jerat mautnya. Dalam kegelapan ini, mata menjadi tidak berguna. Satu-satunya yang penting ialah keupayaan untuk mengesan getaran dan melihat cahaya di tempat yang sepatutnya tiada sebarang cahaya. Kegelapan yang tak berkesudahan ini, wujudnya makhluk-makhluk yang seolah-olah dilahirkan dari halaman kisah seram Lovecraft. Mari kita kenali salah seekor daripadanya, iaitu sotong gergasi. Sekian lama ia hanya dianggap mitos, legenda pelaut mengenai kraken yang mampu menarik kapal ke dasar laut. Namun, pada tahun 2004, saintis Jepun berjaya merakam imejnya di habitat semula, jadi buat pertama kali, dan tidak lama selepas itu, merakamnya dalam bentuk video. Makhluk ini mampu membesar sehingga 13 meter panjang dan matanya pula sebesar bola keranjang. Ia merupakan mata yang paling besar dalam seluruh alam haiwan. Mata besar ini diperlukan untuk mengesan cahaya bioluminescence yang paling kecil di tengah-tengah kegelapan yang menyelubungi. Sesungguhnya dipenuhi penyedut yang sangat kuat, dilengkapi pula dengan cincin kitin yang bergerigi. Ia berfungsi seperti gigi tajam yang mencengkam kuat pada daging mangsa. Pada badan ikan paus sperma, satu-satunya pemangsa yang diketahui memburu sotong gergasi, sering dijumpai parut-parut besar dari penyedu ini yang membuktikan pertempuran ganas yang berlaku pada kedalaman berkilometer. Kita masih tahu terlalu sedikit tentang cara hidup mereka. Namun, hakikat kewujudan kraken sebenar yang bersembunyi di jurang ini memaksa kita untuk berfikir, adakah mitos lain juga akan menjadi kenyataan? Sotong gergasi buat kita kecut perut dengan saiznya. Sotong gurita Pontianak neraka atau nama saintifiknya Vampiroteuthis infernalis yang bermaksud sotong Pontianak neraka pula buat kita seram sejuk dengan rupa dan tingkah lakunya. Makhluk kecil ini yang panjangnya cuma kira-kira 30 cm adalah fosil hidup. Ia tinggal di zon yang dikenali sebagai kawasan oksigen minimum, di mana tahap oksigen sangat rendah sehingga kebanyakan hidupan lain tidak mampu bertahan. Ia mempunyai mata yang paling besar berbanding saiz badan di antara semua haiwan dan matanya boleh bersinar merah atau biru bergantung kepada pencahayaan. Tapi, yang paling menakutkan adalah mekanisme pertahanannya. Berbeza dengan sotong lain yang memancutkan dakwat, Vampiroteuthis tidak buat begitu. Sebaliknya, apabila ia rasa terancam, ia akan membalikkan membran sesungguhnya keluar dan menutup diri seperti memakai jubah. Bahagian dalam jubah ini dipenuhi dengan duri kecil yang kelihatan menakutkan, tetapi sebenarnya tidak berbahaya.
Pada masa yang sama, ia akan mengeluarkan awan lendir bioluminescent yang terdiri daripada ratusan berbola bercahaya untuk mengelirukan pemangsa selama beberapa minit. Bayangkan ini, seekor makhluk menyerang anda, membalikkan dirinya menjadi bola berduri dan kemudian membutakan anda dengan lendir bercahaya. Ini memang reka bentuk seram tulen daripada alam semula. Jadi, lautan bukan sahaja gelap dan penuh dengan raksasa, malah ia juga bersuara, dan suaranya mampu membuatkan seseorang gila. Pada tahun 1997, Pentadbiran Lautan dan Atmosfera Kebangsaan (NOAA) Amerika Syarikat telah merakam satu bunyi misteri frekuensi ultra rendah dan sangat kuat. Bunyi itu dinamakan The Bloop. Bunyi ini sangat kuat sehinggakan ia dikesan oleh sensor yang diletakkan pada jarak lebih 5,000 km antara satu sama lain. Ia tidak menyerupai bunyi buatan manusia atau semula jadi yang diketahui. Bukan bunyi kapal selam, bukan gempa bumi, malah bukan juga bunyi paus. Analisis menunjukkan bahawa sumber bunyi ini mestilah makhluk hidup, tetapi saiznya jauh lebih besar daripada paus biru, haiwan terbesar di planet ini. Misteri ini menjadi perdebatan hangat dalam kalangan saintis selama berdekad-dekad, mencetuskan pelbagai teori, daripada raksasa laut yang tidak diketahui sehinggalah kepada bangkitnya Tulu. Kemudian muncul versi yang lebih realistik, iaitu bunyi iceberg yang pecah, tetapi ramai yang masih meragui penjelasan ini. The Bloop bukanlah satu-satunya misteri. Ada bunyi lain yang tidak dapat dijelaskan dari jurang lautan seperti Julia, Slow Down dan Whistle. Lautan mengeluarkan bunyi-bunyi yang kita tidak mampu fahami puncanya. Ia sedang bercakap dengan seseorang dan kita tidak tahu dengan siapa. Kita bercakap tentang hidupan, tetapi bagaimana pula dengan persekitaran mereka? Di dasar lautan, wujud kawasan yang lebih menyerupai permukaan planet asing yang beracun. Inilah lubang hidroterma atau dikenali sebagai perokok hitam, black smokers. Bayangkan geyser di dasar laut yang menyemburkan tiang air hitam yang panas membakar. Air ini dipanaskan dari kerak bumi hingga mencapai 400 darjah Celsius. Air ini tidak mendidih hanya kerana tekanan yang sangat besar di dasar laut. Ia tepu dengan sebatian yang beracun kepada kebanyakan hidupan seperti hidrogen sulfida. Di sekeliling menara berasap yang beracun ini, dalam kegelapan total dan tekanan yang dahsyat, seluruh ekosistem mampu wujud. Kehidupan di sini tidak berasaskan fotosintesis, sebaliknya berasaskan kemosintesis. Bakteria memakan hidrogen sulfida beracun itu, dan seterusnya. Bakteria ini dimakan oleh cacing, tiup gergasi tanpa mulut atau sistem pencernaan, ketam pucat dan pelbagai makhluk aneh yang lain. Ini secara harfiah adalah bentuk hidupan alien yang wujud di planet kita sendiri. Ia membuktikan bahawa permulaan kehidupan tidak memerlukan cahaya atau oksigen. Cukuplah dengan haba dan bahan kimia beracun. Dan siapa tahu berapa banyak lagi oasis ekstrim seperti ini yang tersembunyi di dasar lautan. Mari kita kembali kepada penghuni lautan dan bercerita tentang ikan viper yang sering dipanggil sebagai mimpi ngeri sebenar seorang doktor gigi. Makhluk yang agak kecil ini yang mendiami kedalaman hingga 2 km adalah salah satu pemangsa paling buas di zon tengah malam atau zon abisal. Ciri utamanya adalah gigi yang sangat besar, tidak seimbang, tajam seperti jarum dan lut sinar. Gigi tersebut terlalu panjang sehingga tidak dapat dimuatkan sepenuhnya di dalam mulutnya. Oleh itu, gigi bawahnya melengkung ke atas, hampir mencecah matanya.
Untuk menelan mangsa, ikan viper perlu mendongakkan kepalanya ke belakang dan membuka rahangnya hampir 180 darjah. Ia menggunakan organ bercahaya khas di hujung sirip dorsal yang dipanggil fotofor sebagai umpan. Ikan kecil akan berenang menghampiri cahaya itu dan seketika kemudian ia akan dicucuk oleh taring menakutkan tersebut. Ikan ini mempunyai kelenturan unik, membolehkannya menelan mangsa yang lebih besar daripada saiznya sendiri. Pada dasarnya, ia adalah mulut yang berenang dengan umpan, sebuah mesin pembunuh sempurna yang dicipta oleh evolusi untuk dunia di mana makanan adalah terhad dan peluang tidak boleh dilepaskan. Melihat ikan ini, walaupun hanya dalam foto, sudah cukup untuk membuat kita seram sejuk, apatah lagi jika membayangkan pertemuan dengannya secara langsung. Di kawasan dalam laut, suhunya bukan sahaja gelap, malah sangat sejuk. Suhu air kekal sekitar 2 hingga 4 darjah Celsius. Namun, di sini juga terdapat jerat maut yang disebabkan oleh kesejukan melampau. Salah satunya ialah barnacle atau yang digelar jari ais maut. Fenomena ini berlaku di perairan kutub apabila aliran air yang sangat masin dan sejuk, iaitu air garam pekat, brine, mula turun dari permukaan ais laut menuju ke dasar. Memandangkan air garam pekat ini jauh lebih sejuk dan lebih tumpat daripada air di sekelilingnya, ia akan membekukan segala-galanya di laluannya, membentuk stalaktit ais yang tumbuh ke bawah. Apabila jari maut ini mencecah dasar, ia terus merebak, membekukan dan membunuh semua organisma dasar laut yang bergerak perlahan, seperti tapak Sulaiman dan landak laut. Makhluk ini tidak sempat melarikan diri daripada ais yang melanda dan akhirnya terperangkap dalam kubur ais. Ini adalah proses yang perlahan, tidak dapat dielakkan dan sangat mengerikan, seolah-olah ia adalah adegan dari filem seram fiksyen sains. Alam semula jadi telah mencipta cara untuk membunuh menggunakan kesejukan, walaupun di bawah air, tempat yang kita sangka semuanya sudah beku. Ini adalah demonstrasi jelas tentang betapa kejam dan inventifnya persekitaran lautan apabila kita memikirkan tentang pemangsa yang mendiami laut dalam, anglerfish atau ikan sungut gergasi, selalunya menjadi yang utama. Dan ini bukannya tanpa sebab. Imejnya begitu terpahat dalam budaya popular kerana ia benar-benar makhluk yang mengerikan. Anglerfish. Betina adalah intipati sebenar mimpi ngeri. Badannya berbentuk bulat, mulutnya sangat besar dipenuhi gigi setajam jarum dan tentu sekali ia mempunyai joran yang terkenal itu dengan umpan bercahaya di hujung. Namun, bahagian yang paling pelik dan paling menyeramkan tentang ikan sungut gergasi ini ialah kaedah pembiakannya. Ikan sungut jantan adalah jauh lebih kecil, kadangkala berpuluh malah beratus kali lebih kecil daripada betina. Tujuan hidupnya yang satu-satunya adalah untuk mencari betina di tengah kegelapan lautan yang tidak bertepi. Apabila ia menjumpai betina, ia akan menggigit dan melekat pada tubuh betina dengan giginya. Selepas itu, bermulalah satu proses yang seakan-akan filem seram. Tubuhnya akan benar-benar bersatu dengan tubuh si betina. Sistem peredaran darahnya akan bercantum dengan sistem betina dan semua organ dalamannya, kecuali testis, akan mula mengecut atrofi. Ia akan berubah menjadi organ tambahan yang hanya berfungsi membekalkan sperma kepada betina mengikut keperluannya. Pada satu-satu masa, seekor betina boleh membawa sehingga 6 ekor jantan parasit sebegini. Ini merupakan contoh dimorfisme seksual dan parasitisme
yang paling ekstrim dalam alam semula jadi. Si jantan hilang identiti dirinya sepenuhnya dan kini hanya menjadi sebahagian daripada pasangannya. Kalau anda jenis yang takut pada serangga, bersiaplah kerana dasar lautan ada kejutan yang lebih istimewa untuk anda. Fenomena ini dipanggil gigantisme laut dalam Deep Sea Gigantism. Atas sebab-sebab yang masih menjadi misteri, banyak spesies invertebrata yang di perairan cetek bersaiz sederhana. Apabila berada di laut dalam akan membesar ke tahap yang luar biasa. Contoh paling ketara ialah isopod gergasi, giant isopod. Bayangkan seekor kutu kayu yang biasa anda jumpa di bawah batu atau kayu reput. Sekarang, besarkan saiznya sehingga menjadi sebesar anjing kecil atau kucing. Itulah isopod gergasi. Makhluk ini yang boleh mencapai panjang sehingga 50 cm adalah pemakan bangkai. Mereka bergerak perlahan-lahan di dasar lautan mencari sisa bangkai paus, ikan atau sotong yang jatuh dari permukaan air. Penampilan mereka adalah mimpi ngeri mutlak bagi sesiapa yang fobia serangga. Cangkerang berperisai, kaki yang terlalu banyak dan mata yang kompleks. Mereka boleh bertahan tanpa makanan selama bertahun-tahun, memasuki keadaan hampir anabiosis sambil menunggu jamuan besar yang seterusnya jatuh ke dasar laut. Ini adalah bukti tambahan bahawa lautan adalah tempat di mana bentuk kehidupan yang kita kenali bermutasi menjadi sesuatu yang luar biasa besar dan menakutkan. Jerung sudah sememangnya cukup menakutkan, namun jerung goblin membawa ketakutan ini ke dimensi yang baharu. Merupakan jerung laut dalam yang sangat jarang ditemui, sering digelar fosil hidup kerana ciri-ciri fizikalnya yang sangat primitif. Ia dicirikan oleh kulitnya yang merah jambu dan hampir lut sinar, sehingga salur darah kelihatan jelas, muncung panjang dan leper, dan ciri paling penting, rahangnya yang boleh dianjurkan. Ketika ia menyerang, rahang jerung goblin akan meluncur ke hadapan dengan pantas, menyerupai babak kejutan dalam filem Alien. Mekanisme ini membolehkannya menangkap mangsa yang bergerak laju seperti sotong dan pelbagai jenis ikan. Sungguh mengejutkan melihat jerung berwarna merah jambu yang menyerupai hantu dengan muncung yang janggal ini secara tiba-tiba berubah menjadi raksasa dengan mulut boleh anjur yang dipenuhi gigi runcing seperti jarum. Ia kelihatan seperti eksperimen biologi yang gagal, makhluk yang secara logiknya tidak seharusnya wujud. Namun begitu, makhluk ini telah berjaya memburu di dasar laut selama berjuta-juta tahun. Ia kekal sebagai salah satu ciptaan alam yang paling aneh dan menakutkan yang pernah kita lihat. Jerung goblin adalah bukti hidup bahawa evolusi di lautan dalam mengikut haluannya yang tersendiri, laluan yang sama sekali asing dari dunia kita. Lautan dalam menyimpan misterinya dan ada hantunya tersendiri. Ini bukan sekadar kapal karam, tetapi keseluruhan ekosistem yang dibina atas kematian. Apabila bangkai paus yang mati melabuh ke dasar laut, ia mencetuskan satu proses ekologi yang unik dan mampu bertahan untuk tempoh yang sangat lama. Mula-mula, pemakan bangkai bersaiz besar seperti jerung dan isopod gergasi akan datang untuk menghakis tisu lembut. Fasa ini saja boleh berlarutan sehingga beberapa bulan. Kemudian muncul pula cacing Osedax atau lebih dikenali sebagai cacing zombie. Spesies ini tidak mempunyai mulut mahupun perut. Menembusi tulang paus dan menggunakan bantuan bakteria simbiotik untuk melarutkan dan menyerap lemak yang tersimpan dalam kerangka.
Proses ini berpotensi berterusan selama berdekad-dekad. So ada di sekeliling kerangka paus itu, terbentuklah sebuah oasis kehidupan yang lengkap yang kewujudannya bergantung sepenuhnya pada kematian gergasi tersebut. Ini adalah pemandangan yang menakutkan, namun pada masa yang sama cukup memukau. Kerangka gergasi yang dilitupi oleh ribuan makhluk kecil yang berkerumun, berpesta di atas sisa peninggalannya dalam kegelapan mutlak di dasar laut. Kejatuhan paus ini adalah dunia yang lengkap yang terlahir daripada kematian dan ia mampu wujud selama berdekad-dekad. Sehinggalah tiada lagi kesan peninggalan gergasi itu yang tersisa. Apa yang terjadi kepada benda yang mati di lapisan atas lautan tetapi bukan ikan paus? Berbilion-bilion hidupan kecil, plankton, obor-obor dan ikan semuanya akan memulakan perjalanan panjang ke dasar lautan setelah mati. Aliran sisa organik yang berterusan ini dikenali sebagai salji laut, marine snow. Bayangkan ribut salji tanpa henti yang terdiri daripada serpihan yang mereput perlahan-lahan tenggelam melalui lautan yang tebal. Salji ini adalah sumber makanan utama bagi majoriti hidupan di laut dalam. Namun, konsep ini sendiri menimbulkan rasa gerun. Ini bukanlah salji putih bersih, sebaliknya adalah jisim kelabu yang melekit, diperbuat daripada najis, lendir dan bangkai hidupan yang telah mati. Berada dalam persekitaran ini bermakna anda sentiasa dikelilingi oleh bahan buangan yang reput, perlahan-lahan menjunam ke dalam jurang. Ini ibarat upacara pengebumian abadi, yang pada masa sama memberi makan kepada hidupan yang tinggal di bawah. Ini adalah peringatan bahawa seluruh dunia laut dalam dibina berdasarkan kematian dan perebutan hidupan di lapisan atas. Konsep salji laut adalah salah satu yang paling suram namun paling asas untuk memahami kehidupan di lautan. Sebagai jenis hidupan, lautan juga menyembunyikan pelbagai anomali geologi. Salah satunya ialah tasik dan sungai bawah laut. Ya, anda tidak salah dengar. Di dasar lautan, contohnya di Teluk Meksiko, wujud tasik sebenar yang mempunyai tebing dan permukaan air yang terpisah daripada air laut di sekelilingnya. Ia terbentuk kerana air yang sangat masin atau air garam, brine, meresap melalui rekahan di dasar laut. Air garam ini jauh lebih tumpat daripada air laut biasa. Air garam ini kemudian terkumpul di kawasan tumpukan atau lubang, lalu membentuk takungan air yang mempunyai sempadan yang jelas. Ada satu masalah besar. Air ini hampir tidak mempunyai oksigen dan dipenuhi dengan metana dan hidrogen sulfida yang sangat toksik. Bagi kebanyakan hidupan marin, ia adalah perangkap maut. Ikan atau ketam yang tersilap berenang masuk ke dalam tasik ini akan mati serta-merta dan mayat mereka kekal di sana, dimumiakan oleh garam. Para saintis yang meneroka lokasi ini menggunakan kenderaan bawah laut menggelarnya sebagai jacuzzi keputusasaan, jacuzzi of despair. Ia merupakan takungan yang sunyi dan tidak berpenghuni, terletak di dasar dunia dan dipenuhi bangkai hidupan yang tersilap melintasi sempadannya. Ini adalah satu lagi tempat di lautan di mana maut menanti dalam bentuk yang paling tidak dijangka. Kita sering membincangkan jurang Mariana, tetapi mari kita hayati sejenak dimensi sebenar jurang ini. Kedalamannya mencecah kira-kira 11 km. Jika kita letakkan Gunung Everest di dasarnya, puncaknya masih akan ditutupi oleh lebih 2 km air. Ia bukan sekadar lubang biasa, sebaliknya ia adalah parut gergasi sepanjang 2,500 km di muka bumi. Namun, perkara yang paling menakutkan bukanlah kedalaman itu sendiri, tetapi hakikat bahawa
Ia adalah sebahagian daripada apa yang dikenali sebagai zon hadal atau zon jurang dalam. Ini adalah bahagian lautan yang paling dalam, menjangkau antara 6 hingga 11 kilometer. Dan zon ini merupakan salah satu persekitaran yang paling kurang dikaji di dunia. Setiap kali penyelaman dilakukan ke jurang ini, ia membawa penemuan spesies baharu yang kelihatan seolah-olah berasal dari dunia asing. Di sana terdapat ikan siput snailfish yang badannya seperti jeli untuk menahan tekanan hebat dan amfipod yang menyerupai udang gergasi. Kita sebenarnya baru sahaja mencakar permukaan dunia ini, apa yang tersembunyi dalam celah dan gua di dasar jurang ini. Kita tidak tahu. Zon ini adalah sempadan terakhir yang belum diterokai di planet kita dan ia mungkin menyembunyikan apa sahaja daripada mikroorganisma unik sehinggalah kepada makhluk yang kita langsung tidak mampu bayangkan. Satu lagi fenomena menakutkan yang tidak berlaku di dasar laut tetapi di permukaan namun terhasil daripada kekuatan lautan, iaitu ombak pembunuh atau ombak sesat rogue waves. Sekian lama, sama seperti sotong gurita gergasi, ombak ini dianggap sebagai mitos atau cerita dongeng para pelaut. Ini adalah ombak tunggal yang luar biasa tingginya, muncul secara tiba-tiba di tengah lautan walaupun cuaca kelihatan tenang. Ketinggiannya boleh mencapai 30 meter, menyamai ketinggian sebuah bangunan 10 tingkat. Berbeza dengan tsunami, ombak ini tidak dikaitkan dengan gempa bumi. Sebaliknya ia terhasil daripada interaksi kompleks antara ombak biasa. Ombak ini mampu menenggelamkan atau membelah dua. Malah kapal-kapal terbesar seperti supertanker maupun kapal induk. Kemunculan ombak ini pula hampir mustahil untuk diramalkan. Bayangkan kru kapal di tengah lautan luas, permukaan laut kelihatan tenang dan tiba-tiba muncul dinding air menegak entah dari mana, bersedia untuk membadai kapal. Menurut para saintis, ombak inilah yang menjadi punca kepada banyak kehilangan kapal secara misteri. Ini adalah satu lagi peringatan bahawa lautan kekal tidak terduga dan mampu memberikan serangan maut pada bila-bila masa tanpa sebarang amaran. Tahukah anda bahawa lautan mempunyai fenomena yang boleh kita ibaratkan sebagai poltergeist versi alam marin? Fenomena ini dipanggil laut susu, Milky Sea. Selama berabad-abad, pelaut telah berkongsi cerita seram tentang kapal mereka yang tiba-tiba melalui kawasan lautan yang bercahaya putih, susu yang aneh dan menyeramkan meliputi pandangan dari ufuk ke ufuk. Airnya menjadi keruh dan legap, memancarkan cahaya yang sekata, seolah-olah datang dari alam gaib. Untuk sekian lama, kisah ini dianggap hanyalah sekadar legenda. Tetapi pada tahun 1995, satelit telah mengesahkan kewujudan fenomena ini. Satu kawasan yang sangat besar di Lautan Hindi, seluas keseluruhan negeri Connecticut, telah dikesan bercahaya selama 3 malam berturut-turut. Para saintis berpendapat ia berpunca daripada pengumpulan kolosal bakteria bioluminescence yang entah bagaimana menyelaraskan cahaya mereka secara serentak. Namun, mengapa mereka berbuat demikian dan bagaimana mereka boleh mencapai kepekatan yang luar biasa seperti itu masih menjadi misteri. Bayangkan anda berada di atas kapal di tengah kegelapan malam dan tiba-tiba air di bawah anda mula memancarkan cahaya malap yang menakutkan, mengubah lautan menjadi padang susu yang tidak bertepi. Pemandangan ini memang indah, namun pada masa yang sama ia sangat menyeramkan dan tidak wajar. Lautan sekali lagi membuktikan bahawa
ia berupaya menghasilkan fenomena yang masih belum dapat kita fahami sepenuhnya. Kita biasa menganggap obor-obor sebagai makhluk lut sinar yang lembik dan berlendir. Namun, di kedalaman laut terdapat sesuatu yang sama sekali berbeza. Contohnya, obor-obor yang dikenali sebagai Stygiomedusa gigantea. Namanya bermaksud obor-obor Stygian gergasi, merujuk kepada sungai Styx dalam mitologi Yunani. Payung obor-obor ini boleh mencapai diameter 1 meter. Tetapi apa yang paling menakjubkan adalah lengannya. Ia tidak mempunyai sesungut tentakel yang halus. Sebaliknya, ia mempunyai 4 lengan oral tebal seperti reben yang boleh memanjang sehingga 10 meter. Reben baldu berwarna merah gelap ini melambai-lambai di dalam air seolah-olah jubah hantu. Para saintis percaya ia menggunakannya sebagai jaring untuk memerangkap plankton dan ikan kecil. Sepanjang sejarah pemerhatian, obor-obor ini hanya pernah ditemui kira-kira 100 kali sahaja. Ia sangat jarang dan sukar dijejaki, menjadikan setiap penemuan adalah satu peristiwa penting. Penampilannya benar-benar luar biasa, seperti makhluk asing. Ini bukan sekadar obor-obor. Ia adalah siluet besar tanpa bentuk dengan reben gelap panjang yang terapung senyap dalam kegelapan abadi. Menemui pemandangan sebegini dalam pancaran lampu kapal selam mini batiscaf bermakna menyaksikan sesuatu yang melangkaui batasan dunia haiwan yang biasa kita kenali. Mari kita sentuh perkara yang kita tidak tahu. Ini mungkin fakta yang paling utama dan paling menggerunkan. Menurut anggaran para saintis, lautan menempatkan kira-kira 2.2 juta spesies organisma eukariotik. Daripada jumlah itu, hanya sekitar 240,000 sahaja yang telah kita huraikan dan klasifikasikan setakat hari ini. Ini bermakna lebih 90% hidupan di lautan kekal sebagai misteri yang belum terungkai. Kita tidak pernah pun melihat kewujudan mereka. Kita tidak tahu bagaimana rupa, apa diet mereka, mahupun cara pembiakan mereka. Makhluk-makhluk ini mungkin bersaiz mikroskopik atau mungkin juga gergasi. Mereka mungkin serupa dengan spesies yang sudah kita kenali, ataupun merupakan bentuk hidupan asing yang sama sekali berbeza berdasarkan prinsip biokimia yang unik. Di kedalaman lautan, di palung-palung, gua-gua dan di bawah lapisan ais kutub, mungkin tersembunyi ekosistem lengkap yang kewujudannya langsung tidak kita sedari. Angkasa lepas menakutkan kita dengan kekosongan dan misteri pada jarak yang tak terbayangkan. Namun, lautan pula menggerunkan kita dengan kepadatan hidupan dan misteri yang wujud tepat di bawah kaki kita. Dan setiap kali kita menurunkan kamera ke kedalaman baharu, kita berisiko menemui sesuatu yang mungkin tidak dapat ditampung oleh imajinasi kita. Akhir sekali, ini adalah fakta yang paling mendalam dan membimbangkan. Lautan bukan sekadar air dan hidupan. Ia adalah sistem gergasi yang mengawal iklim, cuaca dan menentukan kebolehidupan planet kita. Namun, sistem ini sangat rapuh. Ekosistem laut dalam yang telah terbentuk jutaan tahun dalam keadaan stabil, kini diancam oleh perubahan iklim, pencemaran plastik dan pelombongan dasar laut. Kita memusnahkan dunia yang belum sempat kita kaji sepenuhnya. Dan kita langsung tidak tahu apakah akibat jangka panjangnya. Apa yang akan berlaku jika kita mengganggu keseimbangan di kedalaman yang gelap dan sejuk ini? Mungkinkah kita akan melepaskan mikroorganisma purba yang kita tiada daya tahan imun terhadapnya? Mungkinkah kita mencetuskan tindak balas berantai yang tidak dapat dipulihkan, mengubah komposisi kimia seluruh air di planet ini?
Hakikatnya, ketakutan terbesar mengenai lautan bukan pada raksasa di dalamnya, tetapi pada keupayaan kita untuk memusnahkannya tanpa memahaminya, dan seterusnya, memusnahkan diri kita sendiri. Dunia yang misteri dan menakutkan ini bukan sahaja menyimpan makhluk asing, tetapi juga kunci kepada kelangsungan hidup kita. Kita berisiko kehilangannya sebelum sempat merungkai segala rahsia dan misterinya. Jadi, mari kita buat kesimpulan. Tekanan yang menghancurkan, kegelapan abadi yang dihuni pemangsa bercahaya, kraken dan jerung goblin yang nyata, bunyi misteri dari jurang, jari-jari maut yang membeku dan tasik air garam beracun. Semua ini berlaku di saat 90% dari dunia ini masih belum kita terokai sepenuhnya. Angkasa lepas luas dan kosong, ancamannya pula hanyalah hipotesis dan terletak trilion kilometer jauhnya dari kita. Tetapi laut, ia ada di sini dekat dengan kita. Kedalaman yang belum diterokai bermula hanya beberapa kilometer dari pantai, dan misterinya bukan sekadar teka-teki saintifik. Ia adalah ketakutan purba, ketakutan eksistensial terhadap kegelapan, kedalaman dan yang belum kita ketahui. Sebuah dunia yang wujud mengikut aturannya sendiri, di mana manusia hanyalah tetamu yang rapuh dan tidak diundang. Terima kasih kerana menyelam ke dalam jurang ini bersama kami. Video ini membuatkan bulu roma anda meremang. Jangan lupa tekan butang suka, like dan langgan saluran ini agar anda tidak terlepas kajian baharu kami mengenai topik-topik paling misteri. Sekarang, soalan utama kami untuk anda. Adakah daripada senarai kami yang paling menakutkan anda? Dan pada pendapat anda, apakah yang mungkin kita temui di dasar Palung Mariana jika kita dapat meneroka keseluruhannya? Tuliskan spekulasi anda yang paling berani dan menyeramkan di ruangan komen. Kami pasti teruja untuk membacanya.